Nak pergi kedai depan rumah pun takkan nak pakai helmet. Pernah tak tuan-tuan terfikir siapalah punya idea yang mewajibkan pemakaian helmet motor ni? Mengimbas kembali sejarah pemotoran dulu-dulu, helmet mula diwajibkan ketika perlumbaan Isle of Man TT pada tahun 1914 apabila seorang ahli fizik Eric Gardner melihat kecederaan biasa dialami oleh rider pada masa tu. Namun helmet masih jarang digunakan sehingga satu kemalangan maut pada tahun 1935 melibatkan pegawai tinggi askar British iaitu T.E. Lawrence. Pada ketika itu doktor saraf menganggap kecederaan serius dapat dielakkan dengan pemakaian helmet. Rekaan helmet terus berevolusi dan pada tahun 1947 syarikat AGV dari Itali mula menjual helmet sebagai aksesori motosikal. Dari situlah rekaan helmet semakin moden, selesa dan selamat serta pemilihan materialnya yang lebih baik. Perubahan ini menyesuaikan fungsi helmet yang bukan sekadar aksesori malahan kelengkapan utama untuk menyelamatkan nyawa.